Kepungan sepenuhnya oleh Israel ke atas Gaza kini memasuki hari ke-60. Tiada bekalan makanan, air atau perubatan dibenarkan masuk ke wilayah Gaza sejak 2 Mac lalu. Program Makanan Sedunia WFP Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memaklumkan semua kedai roti miliknya terpaksa ditutup dan stok makanan di Gaza kini habis sepenuhnya. Manakala menurut laporan Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA, pemindahan paksa secara besar-besaran menyebabkan ramai penduduk terpaksa meninggalkan bekalan makanan dan stok kecemasan yang dikumpul semasa tempoh gencatan senjata yang ditandatangani pada Januari lalu. Laporan itu turut menyatakan kebanyakan penduduk tidak mampu masak makanan sendiri akibat kekurangan bahan api dan kenaikan mendadak harga tepung gandum. Penduduk juga bergantung sepenuhnya kepada bantuan makanan, memandangkan petani dan penternak tidak dapat mengakses tanah mereka apabila 70% wilayah Gaza kini diisytihar sebagai kawasan larangan atau di bawah arahan pemindahan oleh tentera Israel.